Aku ada tempat baik nak bawa korang. Kita makan dekat Sky Dining dekat Bukit Bintang. Jom kita tengok apa yang ada. Korang kena naik lift ke tingkat 10. Dia tingkat yang paling atas kat atas hotel ni. Kedai ni baru buka. Dia memang sangat romantik. Kalau kau tengok setup dia nanti, korang mesti terkejut. So korang sampai je naik tingkat 10 dan kau tengok kat sini diorang ada menu makanan Melayu, makanan Filipin, makanan Indonesia. Dan depan mata aku sekarang ada makanan Filipin. And nama dia adalah ban silok. So apa dia ban silok ni? Dia sebenarnya adalah ikan susu. Dia ikan susu. Ikan susu ni jarang ada kat Malaysia. Okay, nasi bawang Nasi bawang makan ikan susu. Dia macam rasa nasi kelabu sikit. Menarik lah rasa dia. Tapi kalau dekat korang Melayu mungkin tak masuk kot. Ni first time makan ikan susu kan. Menarik. Yang depan mata aku sekarang ni adalah nasi ayam bakar. So dia adalah combination of nasi dan juga ayam berempah daripada Sundanese, daripada masyarakat Sunda di Indonesia. So inilah bentuk dia. Jom kita rasa apa rasa dia. Ayam dia ni agak dia pecah-pecah sikit. Dia bukan seketul. Maksud dia ayam dia dah cincang. Untuk aku penuh rempah. Sedap je. Sebiji macam aku makan kat Bandung. Kalau korang tak into Indonesian food ataupun Filipin, diorang juga ada Malaysian food lah. Kat sini aku ada nasi lemak, daging rendang. Jom kita rasa apa rasa dia. So kita rasa sambal dia. Nasi lemak dia freak manis. Dia memang sesuai untuk semua orang, semua kaum. Daging dia agak berempah sikit lah. Dan sambal dia agak manis. Tapi bila kita combine everything, sambal, rendang dan juga nasi dia, orang akan rasa nasi lemak ni memang nasi lemak yang lokal lah, untuk pada pandangan aku lah. Aroma menarik. Okay, depan mata aku sekarang adalah beef bulalo, makanan Filipin. Dia ada sup lah, so kita kena try. Isi banyak. Dia ada jagung, dia ada daging, dia ada sayur. Jom kita rasa apa rasa dia. Sup ni memang rasa bijiran sikit, rasa sayur-sayur sikit, tapi memang ke arah cara rasa jagung sikit lah. Macam sup jagung pun ada. Pelik lah, sup daging, jagung. Macam tu lah. Tapi rasa dia memang sedap. Daging memang lembut kan. Aku kena try beef bulalo. Kat sini je ada. Okay, kat depan aku sekarang ada lamb chop. And aku tahulah lamb chop ni semua tempat ada. Tapi kita nak tengok lah sama ada lamb chop ni apa yang special dengan tempat lain. Okay, jom kita try. So, kita makan ni sos black pepper. Dia punya lamb chop ni tender lah untuk aku. Lembut. Sos pun agak balance sebab sos black pepper always kena dengan ini daging pun. Makanan bukan main banyak guys, tapi tekak aku kering dah. So, terlupa dah minum air. So ada 3 air special kat sini. Pertama kita ada calamansi, kedua kita ada apple mojito, dan ketiga kita ada avocado shake. Nampak macam menarik. Aku nak try satu-satu, aku bagi review orang. Calamansi ni rasa macam lemon sikit, limau-limau sikit.